bersama-sama dengan saya pada hari ini dalam Temu Bual Malaysia Madani ini. Sebelum itu, sila perkenalkan diri. Terima kasih kepada yang menjemput saya lah untuk program pada hari ini. Saya Cikgu Nur Azah binti Jom, Guru Besar SK Seri Bulan di Batu Pahat Johor, dan saya rasa sangat bertuah lah kerana dapat bersama-sama untuk berada dalam program ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan. Seterusnya saya akan beralih kepada soalan pula. Baiklah, soalan saya adalah bagaimanakah konsep Malaysia Madani ini dapat diterapkan dalam sistem pendidikan negara untuk membentuk generasi yang berperibadi mulia? Okey, terima kasih dengan soalan tersebut. Sebenarnya untuk sistem pendidikan sekarang, Malaysia Madani ini adalah sangat relevan dan sangat sesuai kerana kita di Malaysia ni dilingkungi oleh banyak bangsa dan juga etnik budaya yang berbeza, agama yang berbeza. Jadi kita harus menerapkan pendidikan madani untuk sama-sama menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang hebat, cemerlang dan terbilang. Ianya banyak harus diintegrasikan dalam setiap aspek apabila kita buat sesuatu, terutama di sekolah dan juga di pusat-pusat pengajian tinggi, di mana di situlah pendidikan bermula. Untuk membentuk generasi madani yang berpribadi tinggi, kita perlu menekankan banyak nilai ihsan yang baik serta hormat menghormati sesama sendiri dan juga sesama kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Melalui aktiviti kurikulum dan juga co-kurikulum, nilai-nilai seperti ini dapat kita terapkan untuk membentuk jati diri seorang pelajar. Kerana dengan mengikuti pelbagai kegiatan dan juga aktiviti dalam kurikulum dan co-kurikulum, kita dapat bercampur sesama bangsa dan kita dapat mempelajari apakah nilai-nilai baik dari sesuatu bangsa tersebut. Jadi untuk Malaysia, dalam konsep pendidikan Malaysia Madani yang amat sesuai sekali. Kerana Malaysia ni tergolong dalam pelbagai latar belakang kehidupan. Contohnya yang untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik juga seperti projek khidmat komoditi, kerana dengan adanya komoditi kita dapat berkumpul sesama bangsa kita, sesama rakan, sesama kawan dan menjalankan satu projek itu dengan penuh semangat kerjasama, hormat menghormati serta menerapkan nilai-nilai baik dalam diri setiap orang. Untuk membantu generasi sekarang yang berdaya saing, mempunyai nilai daya cipta dan juga keyakinan, konsep Malaysia Madani sangat perlu, di mana kita boleh memupuk perasaan cintakan negara melalui aktiviti-aktiviti yang saya sebutkan tadi. Untuk Malaysia Madani juga, kita sangat memerlukan generasi yang berfikiran kritis dan juga berinovasi dan berkemahiran untuk melahirkan idea-idea baru, idea-idea bernas serta untuk menyelesaikan setiap masalah yang datang. Kerana jikalau kita tidak boleh menyelesaikan banyak masalah, pastilah sebuah negara itu akan musnah. Jadi saya ingin merangkumkan iaitu sistem pendidikan Malaysia sekarang yang berkonsepkan madani dapat memberi peluang dan ruang kepada murid dan juga pelajar untuk berkarya, membantu mengeluarkan idea-idea bernas, juga boleh berkolaborasi dalam pelbagai aspek yang akhirnya akan membina keyakinan diri dan juga membentuk insan dan rakyat Malaysia yang progresif dan cintakan negaranya. Saja. Terima kasih Puan atas jawapan yang cukup hebat sekali. Terima kasih Puan. Sama-sama. Jumpa lagi.